Aci, aci, jangan takut, Nana ada. Hai parang kontok, Hantu syaitan semua kecut, nampak parang berhenti cabut. Hantu syaitan semua kecut, nampak parang berhenti cabut. Negara Kuwait. Kita negara yang kuat itu. Ya.
وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan yang terutama, Tuan Menteri Utama Haji Ar-Rahman bin Haji Abbas yang Ketua Pimpinan, yang berbahagia Brigadier Jeneral Haji Azlan bin Ar-Rahman, Wakil Panglima Markas Division Kedua Infantry Malaysia Ken Tun Abdul Razak, yang berbahagia Menteri Haji Yusuf Latif, Presiden Gabungan Satuan Kebudayaan dan Kesenian Melayu Negeri Papua, yang berbahagia Dr. Haji Hassan Syah binti Haji Muhammad, Ketua Pengarah Aksi Negara Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Dr. Haji Abdul Latif Fakar, Ketua Dua Gapina, yang berbahagia Datuk yang berbahagia Datin, yang berusaha ahli-ahli panel forum, yang berusaha Ketua Jabatan dan Wakil-Wakil Ketua Jabatan, pegawai kanan Markas Division Kedua Infantry Malaysia, wakil-wakil persatuan dan pertubuhan kebudayaan dan kesenian Melayu Negeri Papua, seluruh sejarah tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah izin serta hidayahnya kita dapat berada di seminar pemikiran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Seniman Agung, Anjuran Gabungan Satuan Kebudayaan dan Kesenian Melayu Negeri Papua 2010. Pada pagi yang berbahagia bagi teman-teman ini, majlis pada pagi yang berbahagia ini juga dihormat dan ta'zim mengalu-alukan kehadiran tuan yang terutama yang berbahagia, dan juga dihormat yang mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia dan datin-datin tuan-tuan dan puan sekalian. Ayat bukan berkapitulasi, ayat selama dalam tembakan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tuan yang terutama Ketua Negeri serta hadirin sekalian. Hadirin yang berhormat sekalian, orang berkasih bercumbu mesra, orang idam memuji asal, sekapu sirih permulaan bicara, ucapan aluan Presiden Gabungan kita dahulukan. Hadirin sekalian, sekarang majlis yang telah hormat dan sukacita, silakan yang berbahagia Dr. Sri Haji Yusuf Latif, Presiden Gabungan Satuan Kebudayaan dan Kesenian Melayu Negeri Papua, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Silakan dengan telah hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan yang utama, Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Ar-Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Brigadier Jeneral Haji Azlan bin Ar-Rahman, mewakili Panglima Markas Division Kedua Infantry Malaysia Ken Tun Pulau Pinang, yang bahagia Dr. Haji Samsiah binti Haji Muhammad, Ketua Pengarah Akib Negara Malaysia, yang bahagia Profesor Dr. Haji Abdul Latif Fakar, Ketua Dua Gapina, yang bahagia ahli panel forum pemikiran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee 2010, ketua-ketua jabatan dan wakil-wakil daripada jabatan-jabatan, pegawai-pegawai kanan dan Division 2 Infantry Malaysia Ken Tun, yang bahagia Datuk, yang bahagia Datin, pengurusi, wakil-wakil daripada pertubuhan kebudayaan kesenian Melayu Negeri Pulau Pinang, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para peserta seminar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diiringi dengan salam sejahtera, kita sentiasa memohon rahmat hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sentiasa dikurniakan rahmat, kekuatan untuk meneruskan segala usaha kita bagi memantapkan lagi kesenian dan kebudayaan Melayu khusus. Bagi pihak Jabatan Kuasa Pengelola, saya menyampaikan syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana berjayanya
seminar mengenai dengan pemikiran Allahyarham Tan Sri P. Ramlee 2010 pada pagi yang kedua. Jawatan kuasa Majlis Gabungan Kebudayaan dan Kesenian Melayu Pulau Pinang pada tahun ini telah pun mengambil keputusan menganjurkan beberapa acara bagi mengenangkan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, seniman agung yang kita kasihi. Kita telah pun menganjur pada 29 bulan Mei yang lalu Majlis Tahlil bersama-sama dengan anak yatim di rumah P. Ramlee. Kita juga telah dapat menganjurkan pertandingan lagu-lagu kenangan P. Ramlee. Dan pada hari ini kita adakan seminar pemikiran Tan Sri P. Ramlee bersama dengan pameran gambar-gambar P. Ramlee oleh Arkib Negara Malaysia. Pada malam ini pula kita adakan suatu persembahan musikal lagu-lagu P. Ramlee yang diadakan bagi jemputan khas. Dan insya-Allah setelah ini pada tahun ini juga kita akan menubuhkan kelab rakan P. Ramlee. Pelbagainya telah pun dirangka dan insya-Allah akan mendapat kelulusan daripada pihak pendaftar pertubuhan, dan dengan adanya kelab rakan P. Ramlee ini kita dapat mengadakan segala aktiviti mengenai dengan P. Ramlee sepanjang tahun. Bagi pihak atau kuasa pengelola, saya mengambil kesempatan pada pagi yang kedua ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Yang Utama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Rahman bin Haji Abbas yang Ketua Negeri Pulau Pinang yang sentiasa memberi sokongan galakan kepada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, kebudayaan dan kesenian, khususnya dalam penganjuran Majlis Agama ini. Atas show dan cadangan tunai kita mengadakan seminar yang kita anggap bertuah pada hari ini di Dewan yang begitu indah yang disediakan oleh pegawai-pegawai dan kaki tangan Markas 2 Division Infantry Camp Turazah Pulau Pinang di bawah naungan Major General Datuk Muhammad Nur bin Daud, Panglima 2 Division yang kita adakan dalam hari ini. Kita ucap syabas dan tahniah kepada kaki tangan dan juga pegawai tangan yang dapat menggunakan suatu persiapan untuk kita adakan seminar bagi menjayakan segala rancangan kita. Itu juga saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada ahli panel, para peserta sekalian, dan terima kasih kepada semua badan-badan yang bersama-sama memberi kerjasama bagi menjayakan seminar ini, iaitu Persatuan Melayu Pulau Pinang Pemenang, Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia GAPENA, Persatuan Penulis Negeri Pulau Pinang, Arkib Negara Cawangan Pulau Pinang, dan khususnya Markas Division Kedua Infantry Camp Turazah Bukit Gedung Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, Datuk Seri Haji Muhammad Latif, Presiden Gabungan Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Melayu Negeri Pulau Pinang yang telah sudi menyampaikan ucapan selamat. Hadirin yang berhormat sekalian, dalam majlis pagi yang berbahagia ini, diteruskan lagi. Sekarang majlis dengan segala sukacita menjemput yang berbahagia Seri Haji Muhammad Latif dengan hormat dan penuh takzim mempersilakan Tuan Yang Utama Tun Datuk Seri Utama Haji Rahman bin Haji Abbas yang dari Pulau Pinang untuk menggunakan pengisytiharan perasmian Forum Pemikiran Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pada pagi yang pagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan forum pemikiran Tan Sri P. Ramlee. Sekian. Sedikit penghargaan dan terima kasih. Hadirin yang berbahagia sekalian, dalam majlis pada pagi yang berbahagia ini diteruskan dengan ucap tamat. Bersama kita pada pagi ini yang berbahagia Profesor Dr. Haji Abdul Latif Pakar, Ketua Gabena. Profesor Dr. Abdul Latif, anak kelahiran negeri bersejarah Melaka yang mendapat pendidikan awal di Melaka. Beliau menyambung pengajian tinggi di Universiti Melaya, bermula sebagai seorang pengajar di Universiti Melaya yang sehingga hari ini dilantik sebagai Profesor Kanan di Jabatan Pengajian Media Universiti Melaya. Di samping tugas sebagai pensyarah kanan, dia juga bergiat aktif di dalam satuan penulisan dan dilantik sebagai Ketua Satu di Lembaga Bahasa Melayu Melaka dan sebagai pengurusi di Institut Kesenian Malaysia Melaka. Sebagai seorang yang begitu gigih, bertanggung jawab dan berdedikasi dalam tugas dan kepimpinannya, beliau telah diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Dua Gabena di tahun 1990 sehingga kini. Hadirin yang berbahagia sekalian, sekarang mari sama-sama kita berperhatian dan mendengar ucap sama yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Haji Abdul Latif Pakar. Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu yang dimati, Tuan yang terutama dan Tun Putri utama yang berada dari Ketua Negeri Pembinaan. Dia juga Ketua Haji Azhar Rahman, Datuk Sri Maisuraji, Profesor Hajah Samsiah, tuan dan sahabat yang saya kasihi. Terlebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahnya saya dapat bersama-sama dengan Tuan Datuk Seri dan Tuan-tuan di Pembinaan untuk memberi ucap pertama tentang Iran. Datuk Seri untuk saya setahun berubah jadi daerah tadi yang penting minat yang ditunjukkan oleh pemimpin negeri, pemimpin negara tentang Iran. Saya telah kajian saya banyak mahasiswa saya berkaitan dengan Iran dan saya berencana untuk berada pada 2003 untuk mengadakan satu simposium besar-besaran seluruh dunia pemimpin mendatang membicarakan tentang Iran. Selepas itu hanya seminar kecil-kecilan. Jadi dia diingatkan oleh Datuk Seri untuk membuat pelajar dan kita Gabena dengan National Malaysia pun dengan inisiatif untuk bersama-sama dengan Datuk Seri dan khususnya memadakan ini maklum antara pemimpin negara, kita akan bersama-sama dengan pihak tentera untuk pergi ke dalam negeri bahawa inilah pemimpin kita yang agung. Jadi berhubung dengan piramid, kita tidak ada satu buku yang betul-betul khusus ataupun kitab yang kita boleh baca misalnya Nabi Muhammad. Ada buku kecil-kecilan dan fokus subjek tertentu saja. Kerana kita sebagai piramid yang lengkap belum ada. Sebab itu kita buat seminar ini yang buku yang ada tuan-tuan berjih ialah satu buku hakim negara dan Datuk Seri Dr. Aziatin juga baru ini menerangkan bahawa dia mulai pada tahun depan akan berusaha menghidupkan balik semangat piramid ini melalui pertandingan lagu dan juga menerbit buku autobiografi dari tokoh-tokoh ataupun kawan-kawan piramid. Walaupun usaha ini tak lewat, jadi saya rasa ini satu usaha yang penting. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan bahawa piramid tokoh-tokoh, tapi perkembangan terakhir tentang piramid ialah tentang satu dokumentari oleh Datuk Paduka Suami
Oktober yang tak asing lagi telah menghasilkan satu dokumentari selama 5 jam, tapi diterima oleh pihak isteri iaitu pihak Exco hanya dipakai 90 minit saja. Dalam tempoh 2 minggu lepas saya dapat feedback dari saya pergi rasanya ramai yang keluar air mata dapat tahu sebenarnya. Dan secara peribadi saya rasa di antara biografi yang menarik, yang agak lengkap dibuat oleh Dr. Suhaibah, Dr. Suhaibah. Jadi kita kajian-kajian yang dibuat ni saya rasa mestilah bukan boleh sedikit-sedikit, maka dihimpunkan, dijadikan satu kitab yang maha besar untuk panduan generasi akan datang. Jadi kalau saudara perhatikan, tuan-tuan perhatikan tentang P. Ramlee, kisah suka dan duka tentang P. Ramlee. Yang saya beritahu, ramai yang keluar air mata bila orang tahu ketokohan P. Ramlee yang begitu hebat, yang dipuja sekarang. Orang mencerminkan dia pada tahun 70 sebelum dia meninggal dunia. Itu saat yang sedih. Dan saya perhatikan ramai orang sebenarnya analisis mengapa jadi demikian. Bagi saya di antaranya bila pihak kerajaan juga kami. Ini sama teguran ini artinya turut mengucilkan dia. Wartawan mengucilkan dia. Sahabat-sahabat dia yang dia tolong dulu mengucilkan dia. Dan film tokoh-tokoh filem usah kita sebutkan juga rasa tak puas hati dengan dia. Tapi dalam masa yang sama dia tokoh yang hebat, yang dipuja, yang dipuji, dan idea-idea itu meresap sehingga sekarang. Sehingga dalam dokumentari terakhir sebelum Buaya meninggal, dalam saya rasa dalam kongres budaya yang pertama, kertas kerjanya tentang kesenian Melayu, dia rasa sedih. Di saat-saat tahun sebelum dia meninggal itu, dia kata sedih warisan budaya Melayu, kesenian Melayu dah dilupa, sedih takut warisan-warisan asing datang meresapi di kalangan masyarakat kita dalam dunia masa. Ini terakhir. Dan cuba tuan-tuan fikirkan semua balik apa yang dicakap benar. Sehingga sekarang pihak televisyen ada tak memaparkan warisan seni yang betul-betul sehingga memikat hati generasi muda? Yang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita nak tengok segi barat, boleh tak satu malam satu dibuat di segi barat? Kalau misalnya produk saya Korea, ada tak dalam televisyen kita ada macam ini? Ini yang ditentukan oleh P. Ramlee. Jadi P. Ramlee dan negara kita adalah negara yang maju, yang hebat. Tapi masih lagi warisan budaya kita tidak diutamakan dalam media massa. Sebab media massa sama sekali bagian penyiaran, anak-anak kita atau generasi kita akan menonton secara spontan. Jadi dipaparkan dengan warisan-warisan yang apa kita dari barat. Dan anak-anak muda, kalau kita perhatikan generasi muda akan suka kepada rap, lagu-lagu untuk modern. Ini yang dikatakan untuk popular culture ataupun budaya popular. Ini generasi muda. Bila kita menendangkan syair, mengadakan zikir barat, berpantun dan sebagainya, generasi muda kurang minat. Dia lebih suka kepada syurga dan sebagainya. Inilah kata-kata P. Ramlee sebelum dia meninggal. Siapa yang salah? Jadi sudah tentu kitalah jadi pemimpin, kitalah jadi pemikir, kitalah jadi scholar, kitalah jadi pendidik dan sebagainya. Tidak dapat membentuk suasana mendapatkan warisan budaya Melayu seperti yang dibuat oleh Allahyarham P. Ramlee. Itu pesan yang terakhir. Jadi usaha kementerian sekarang kita dapati sudah bertambah baik dan sebagainya. Jadi Gapena sama-sama beberapa sekolah kali dengan Sri yang selalu mengingatkan kita ingat-ingatkan balik tentang P. Ramlee. Jadi tentang dokumentari yang saya sebenarnya dalam kisah P. Ramlee tak ada pun satu buku yang saya rasa tadi nak
cita-cita dan semangat jati diri melalui seni berdasarkan pada piramid. Ini yang saya rasa penting bidang ini. Kalau anak-anak kita baca, lebih kita. Misalnya piramid, kita perhatikan biasanya sesuatu manusia itu akan berjaya atau berkembang berdasarkan pada keturunan. Kalau bapa dia sakit jantung, biasanya anak-anak dia pun akan ke situ. Dalam bidang seni juga, saya rasa dalam ini kita boleh kaji. Kalau bapa boleh anak intik, biasanya saya rasa anak tu akan mewarisi bapa. Macam kita perhatikan penyanyi-penyanyi. Misal saya tengok satu kumpulan di Melaka itu 10 orang. Dia, isteri, anak, cucu dia menyanyi kumpulan. Ini luar biasa. Jadi piramid diharapkan warga Malaysia mempunyai minat seni yang begitu hebat. Tapi bidang ini tidak ada. Kalau kita kaji secara teliti teori ataupun andaian ini, kita dapat kita kaji pada piramid. Contoh latar belakang ya. Bapa beliau Wahid berasal daripada Aceh, Lok Semawe. Kalau nak kaji lah, Lok Semawe. Lok Semawe ni memang orang Aceh ramai datang ke sini. Sebab belum nak dulu orang nak pergi Aceh, orang nak okey, dan pergi ke Kedah. Jadi bila kita kaji piramid, terjadinya piramid orang seni. Hebatnya piramid kalau kita kajikan berdasarkan pada keturunan dia. Bapa dia putih dari Lok Semawe membawa diri. Orang kata dia menyangka saja. Tapi bila saya pergi, kami nak hubungan pergi ke Lok Semawe, kita pergi ke kawasan putih sebagainya. Rupanya bapa dia seniman. Seniman tapi datang ke sini niaga. Bokni ya. Tapi dari bakat seniman Aceh, iaitu main perabai gelik, juga rabai pasai, gendam kalau saya pergi ke Aceh. Jadi bapa dia yang saya serba. Dan mereka mempunyai sikap kekeluargaan yang rapat. Keliling tu bila kata putih, mereka bersemangat. Jadi saya pergi di sana, rumah mereka, keluarga dia, keliling rumah tu semua kuat. Keluarga putih, dia lah. Keluarga dia kuat. Jadi bila kita datang ke sana, mereka rasa gembira dan terharu. Inilah satu seniman. Jadi kajian yang maksud saya di sini, kita patut kaitkan dengan sejarah Aceh yang bersemangat berjuang menentang penjajah, mempunyai kekuatan seni, kekuatan keagamaan dan sebagainya. Jadi kita perhatikan itu dalam bidang ini saja. Kalau kita buat kajian menarik bahawa kita adalah keluarga serumpun, berada di Aceh, lepas tu berkembang hidup cari rezeki di Pulau Pinang, lepas tu ke Singapura merantau, lepas tu ke Melaka, ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi inilah perjuangan piramid rumpun lain. Sebab tu bila kita kata pewatakan piramid, dia kalau dari segi latar belakang hidupnya, dia diminati. Lagu-lagu perasaan kasih sayang itu juga diminati oleh warga rumpun lain. Piramid, inilah watak piramid. Dia terjelma. Misalnya kalau dulu kisah Hang Tuah, hebat serba hebat. Jadi piramid juga hebat seperti Hang Tuah, diminati, dikasihi oleh warga rumpun baru. Inilah warisan kita yang mempunyai cita rasa, yang mempunyai jati diri, kasih sayang tentang ini satu kajian yang menarik supaya generasi muda akan dapat menyelami apa itu Melayu, apa itu perjuangan dan sebagainya. Jadi kalau tidak dijadikan satu model, kita akan berpecah-pecah. Bukan berpecah Melayu di kalangan Melayu, tetapi kita berpecah di kalangan warga rumpun Melayu. Misalnya satu contoh, kita perhatikan kasih sayang rumpun Melayu sudah mula berpecah kerana watak-watak perjuangan piramid itu sudah tidak dihayati. Sebab itu bila ada berlaku krisis tentang Malaysia, hubungan Indonesia berperang. Siapa hero yang kita nak jadikan pendamai, yang boleh jadikan nostalgia, panduan ini? Piramid. Contoh. Jadi satu kajian khusus. Belum saya ceritakan yang lain pasal piramid, latar belakang bagaimana nak mengaitkan piramid ini dalam konteks geoculture, geobudaya, bukan geopolitik. Sebab bila kita mengkaji piramid dari aspek ketamadunan, kita melihat piramid seorang seniman.
Dari aspek budaya, bila seni dan budaya yang matang dan hebat, dia akan menjadi peradaban Melayu. P.Ramlee adalah satu contoh model, iaitu bukan seniman saja, bukan saja budayawan saja, tapi dia adalah seorang pemikir konteks tamadun Melayu. Jadi bila dikatakan tamadun itu, dia bukan dilihat dari segi geopolitik, maknanya ini hak Indonesia, ini hak budaya Malaysia, tetapi dilihat dari segi geoculture, pemikiran geoculture budaya, iaitu hak bersama. Walaupun dia berada di Malaysia, tapi dia hak bersama orang Indonesia, orang Melayu. Jadi P.Ramlee adalah contoh yang baik untuk kita mengkaji dari aspek ketamadunan, dan yang paling penting seorang pemikir yang belum ada kebanggaan bersama. Kalau kita pergi di Indonesia, naik ferry pergi Indonesia, kalau ada cerita P.Ramlee, satu ferry itu tahu tentang P.Ramlee, maknanya dia menghayati. Itulah pemimpin tokoh. Satu contoh, misalnya Siti Nurhaliza, begitu juga. Tetapi taraf Siti Nurhaliza berbeza dengan P.Ramlee, belum cukup lagi. Jadi P.Ramlee telah membuat satu nama yang lain. Jadi bila kita melihat Dr. Menteri Datuk Paduka Seri Bapak Datuk, kita rasa terharu. Seorang tokoh yang hebat tiba-tiba dipencilkan oleh kawan dan jiran masyarakat. Dan juga saya rasa boleh diambil juga Kementerian Penerangan, banyak orang tak boleh tunggu, saya katakan, sebab yang dapat tempat dalam PV Saloma, tapi P.Ramlee tidak. P.Ramlee hanya mengantar Saloma untuk buat rekaman. Cuba sedar bayangkan, sebelum dia meninggal di teater di Singapura, orang pencilkan dia, penganugerah tepikan dia, sebab dia dah tak boleh tepi masyarakat masa itu. Jadi yang cari dia ialah kawan-kawan dari Asia, filem-filem sains sastra. Mana P.Ramlee? Itu tokoh yang mahal. Orang luar memuji, menyokong, tapi orang tempatan memencil dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini kita kaji, kita akan dapat itulah watak Melayu pemikiran kita. Tokoh yang hebat, bila ada cabaran pengaruh lain, kita lupakan pada tokoh kita. Bila tahun 60-an zaman pop ye ada wujud, maka itulah popular culture yang diterima oleh orang Melayu secara mendalam. Dan P.Ramlee dah mula diketepikan dan tidak mendapat tempat. Saya beliau merana, kebetulan sakit jantung, umur 40 tahun, 3 tahun, dia meninggal. Saya rasa ini salah satu, selain sakit-sakit masalah dan apa dan sebagainya, kekecewaan. Jadi, kita biasanya seorang pemimpin, dia kata, P.Ramlee kata, lagu saya ini sekarang tak apa, ada kekecewaan dulu-duluan, dia kata lagu ini, lagu-lagu dia akan digunakan 1000 tahun lagi akan datang. Itu satu simbol. Jadi kita tengok contoh, kalau kita nak buat analisis tentang ini, anak-anak kita ataupun orang kita yang tak pernah tengok P.Ramlee, tak kenal P.Ramlee, tapi tengok filem P.Ramlee, dia suka. Itu kehebatan. Jadi inilah saya rasakan P.Ramlee ialah seorang tokoh yang luar biasa. Kerajaan kita telah mensenaraikan yang ada 10 tokoh yang hebat di negara kita. Bahkan dalam dunia perfilman, musik dan seni, beliau ke depan. Cuba saudara bayangkan mana tokoh-tokoh dalam dunia yang sehebat macam P.Ramlee. Nah, ini yang kita kena tindakan. Inilah dalam konteks peradaban pemikiran kita. P.Ramlee ini kita patut ketengahkan dia. Jadi dia seorang filem, dia seorang pengarah, dia seorang pencipta lagu, pencipta lirik, pembuat lagu, dia seorang penyanyi, dia seorang pelawak. Dan dalam konteks sekarang yang ada di itu pemikiran. Bila ada semua ni, kita cari pemikirannya melalui filem-filem P.Ramlee yang banyak memaparkan satu jati lingkungan. Apa itu?
Yang kedua, kritikan masyarakat Melayu. Yang ketiga, membantu